Orang kata tunggu di pintu syurga kan. Tak, Nabi je tunggu pintu syurga, orang lain dapat pintu syurga masuk terus. So baginda sallallahu alaihi wasallam dekat ujung kata apa dia? Rabbi salim, salim, salim. Ini kalimat Nabi dan para Nabi yang lain. Setiap kali umat mereka nak cross, Rabbi salim, salim, salim. Ya Allah, selamatkanlah, selamatkanlah, selamatkanlah. Ha? Cuba bayang, kalau kita dah dapat pintu syurga, apa kita nak buat? Pintu syurga depan mata ni. Kan ada hadis kan, orang yang terakhir masuk ke dalam syurga, dia dikeluarkan dari neraka, tapi muka dia menghadap ke neraka. Lepas tu kata, Ya Allah, janganlah engkau palingkan aku kepada neraka setelah mana engkau keluarkan aku daripadanya. Jadi dia pun dipalingkan. Bila paling, tiba-tiba nampak apa? Ada pokok yang rendang. So dia paling kat pokok tu. Kata, Ya Allah, bagilah aku duduk kat bawah pokok tu. Tadi nak paling je, tiba-tiba sekarang nak duduk bawah pokok tu pula. Nanti kalau aku bagi tu, minta lain pula. Bagi betis tak apa. Tak, ini je aku minta. Janji kat Allah Ta'ala. Lepas tu akhirnya bawa. Lepas tu tengok, bila depan tu ada lagi pokok yang lebih rendang. Tunggu siap, Ya Allah, bagilah aku masuk kat sana. Sampailah dekat depan syurga. Satu pokok, pokok A pergi pokok B, pergi pokok C. Sampailah dekat, apa dia, depan syurga. Bila pintu dah buka, akhirnya kata apa dia? Ya Allah, bagilah aku masuk. Janganlah kau jadikan aku orang yang paling malang. Dia pun masuklah ke dalam syurga. Selepas mana Allah Ta'ala tempelak. Tadi kata tak nak minta benda lain. Orang ni masuk syurga ni. Dia pun masuk dalam syurga. Bila masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala, jadi Allah Ta'ala kata, tamanna, make your wish. Nyatakan apa yang kamu nak. Kamu punya cita-cita. Dia pun cakap. Lepas tu Allah Ta'ala siap remind lagi. Ini tak nak ke? Ini tak nak ke? Tu pun nak ke? Ni nak ke? Sampailah dah tak ada benda yang dia nak. Jadi Allah Ta'ala kata apa dia? Okey, aku bagi engkau apa yang kau minta dan double. Wa mislahu ma'ahu. So minta satu dapat dua. Jadi masa tu ni riwayat Abu Hurairah. Di Abu Hurairah tu tengah cerita ni, sebelah tu ada siapa? Abu Sa'id Al-Khudri. Sepanjang Abu Hurairah cerita tu, Abu Sa'id Al-Khudri tak kata apa-apa, diam lah. Sampailah bila kata dapat double, Abu Sa'id kata, nope, Nabi kata 10 kali ganda. Bukan satu, bukan sekali ganda, 10 kali ganda. Lepas tu Abu Hurairah kata, bukan sekali ganda. Abu Sa'id kata, tak, aku dengar 10 kali ganda, itu aku ingat. Dan dia anggap bahawa, lepas tu Abu Hurairah pun sambung, itulah dia orang yang paling corok dalam syurga. Para menteri tu says, bila orang nampak syurga, orang tak fikir benda lain lah, fikir masuk syurga je. Tapi baginda SAW tak tengok belakang ni, mana tengok syurga, tengok sirat ni, make sure semua orang selamat. Ni kita kata pengorbanan. Kalau seorang tu dia rasa risau anak dia gagal, ataupun ahli keluarga dia gagal dekat dunia ni, baginda SAW lagi risau betul lagi. Maka selayaknya lah baginda dikasih. Orang kata kalau kita nak kasih ni sebab dia ada 4 kan.